Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Jakiah, pakar mata dari Mawar Medical Center. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua mengenai jangkitan pada kelopak mata, iaitu style dan chalazion. Kedua-dua jangkitan ini adalah disebabkan oleh penyumbatan pada kelenjar minyak pada kelopak mata. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan minyak atau pelincir pada mata kita. Penyumbatan pada kelenjar ini boleh menyebabkan jangkitan kuman pada kelopak mata. Style disebabkan oleh penyumbatan pada gland of Zeiss atau gland of Moll, manakala chalazion disebabkan oleh penyumbatan pada meibomian gland. Ini adalah anatomi kelopak mata yang menunjukkan kedudukan kelenjar-kelenjar tersebut. Apakah perbezaan antara style dan chalazion? Style adalah jangkitan di bahagian luar kelopak mata, manakala chalazion adalah jangkitan di bahagian dalam kelopak mata. Di video yang akan datang, saya akan berkongsi dengan anda semua mengenai simptom dan rawatan penyakit ini. Jumpa lagi.